Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua para pelajar yang mengutara di antara soalan-soalan ini dengan niat untuk memberikan ruang kepada rakan-rakan ahli panel yang lain untuk turut berkongsi pandangan ya. Jadi yang pertama yang suka saya ambil perhatian soalan yang kedua tadi berkenaan dengan penggunaan media baru ini. Kalau dilihat di luar sana ada yang sampai mampu mencetuskan sebuah perubahan yang besar, buatkan politik ya, yang juga tidak menyediakan sesuatu yang menyeronokkan dalam proses itu kerana kesukarannya, mungkin ada yang cedera, mungkin ada yang terpaksa bergadai macam-macam perkara ya. Tetapi berbanding media baru yang berada di tanah air kita yang lebih banyak kepada hiburan. Jadi saya kira perkara ini kalau kita tanya mana-mana scholars, syariah scholars, maka kami tidak mampulah untuk memberi jawapan kecuali kami merujuk kepada Al-Quran. Ya. Yang pertamanya asas kepada masalah ini kalau kita lihat adalah kalau dari sudut spiritualnya, kerana sepatutnya suatu perubahan itu daripada inside out. Itu daripada pandangan Islam, dia mesti datang daripada hati. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, iaitulah kamu tak tahu tak Nabi kata satu ketul daging yang kalau baik, baiklah seluruh amalan, iaitulah ala wahyal qalb. Maka dalam Islam hati itu disebutkan oleh Allah bahawa dia boleh melihat kalau hati itu baik. Sebagaimana Allah kata dalam suratul Hajj, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dalam suratul Hajj ayat yang ke-46, sesungguhnya bukanlah sebenarnya mata mereka buta, attitude mereka tak nampak zebra crossing contohnya, bukan mata mereka yang buta, tetapi sebenarnya hati mereka yang di dalam dada mereka itulah yang buta. Okey? Maka ini adalah proses yang pertama. Kalau kita tanya kepada mana-mana para syariah scholars, kita akan mengajak kepada pembersihan jiwa ini. Tetapi ini tidak mungkin dikongsi oleh mana-mana orang biasa, intelektual yang melihat bahawa agama sebagai sebuah candu ataupun hanya fantasi yang sebenarnya cakap sahaja tapi sebenarnya tak mampu untuk membuktikan. Maka ini adalah sebuah cabaran kepada sesiapa sahaja yang mengajar, yang belajar ilmu Islam. Sebab itulah Ibnu Qayyim menyebutkan bahawa kita melihat begini, ada orang yang dia makan madu, okey, ya, tetapi dia tidak merasa manisnya. Maka salahnya di mana? Salahnya di madu atau di mulutnya? Di mulutnya. Maka jawapannya sudah tentulah kemungkinan pada ketika itu mulut dia yang sakit, lidah dia yang sakit, lalu dia tidak dapat merasa. So Islam, Al-Quran memang sebagai satu penyelesai kepada segala masalah dan kepada asas kepada baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi bila mana ia tidak difahami, dapat merasa manisnya Islam itu. Saya minta maaf kepada profesor, saya minta I beg to differ untuk mengatakan Eropah adalah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Berdasarkan experience saya berada di UK selama 3 tahun, pusing di Czechoslovakia, di Itali, di Jerman dan pelbagai Sweden dan seumpamanya, saya boleh mengaku mereka memang mempunyai ciri-ciri yang Islam nak dari sudut fizikal, iaitulah tidak rasuah banyaknya, iaitulah bersih orangnya, take care, sangat-sangat take care. Kalau dalam rumah kita tiba-tiba anak menangis luar biasa, orang sebelah dia call polis. Nak tahu sebab apa? Dia sangat-sangat bimbang ada child abuse. Okay, ada sahabat-sahabat kita buat PhD, polis datang ketuk rumah. Kenapa? Pukul anak? Tak, anak saya sihat, dia menangis luar biasa sikit sebab dia sejuk. Itu saja. Itu kawan kita dekat Cardiff punya pengalaman, ya. Dan kalau tuan-tuan salah parking sikit, saya masa tu nak ambil anak saya di sekolah menengah, sekolah rendah di Leicester, ada satu orang dia parking dekat double lane, dia dekat tepi selekoh. Ada orang lain dia terus call polis.
Polis datang, polis dia cakap dia tak sibuk dengan pergi jaga demonstrasi banyak. Jadi dia banyak masa untuk jaga rakyat lah. Okey, so dia tak ada sibuk nak pergi tengok orang punya bilik hotel sebagainya, tak ada. So dia datang cepat. Dia datang cepat. Sama macam ambulans mereka. Kalau call je mereka punya procedure kena sampai tempat yang dihubungi dalam tempoh 8 minit. Kerana nyawa manusia itu berharga pada mereka. Whether you are Muslim or non-Muslim, dia akan datang dengan begitu pecut sekali. Tapi di negara-negara umat Islam, kita melihat dia tidak ada perkara itu. Biarlah dia nak mati dulu pun tak apa. Pengalaman saya di Jordan sangat-sangat mendukacitakan. Ketika itu saya sedang sakit, dibawa naik kereta ambulans. Kereta ambulans tu berhenti dekat bawah, kena naik bukit jalan kaki sendiri. Saya masuk hospital awam tu, tengah sakit dada semua ni, tengah sakit ni, nampak nurse lelaki lah, bukan nurse perempuan di situ, tengah hisap rokok. Saya kata, kat mana doktor, saya sakit dada ni? Dia kata, nanti hisap rokok dulu. Dalam hospital hisap rokok. Terpaksa saya turun balik, ambil teksi pergi hospital swasta, baru bagus. Okey, so bayangkan, memang betul saya percaya, tapi saya merasakan bahawa tidak. Mereka menghadapi masalah yang besar dari sudut Arab. Britain, kerajaan UK menggunakan berbilion-bilion untuk menyelesaikan masalah ketagihan arak di kalangan mereka. Yang mana selepas arak, mesti ada begitu banyak kriminal, begitu banyak statistik jenayah yang berlaku selepas itu. Mereka no idea how to solve. Mereka tak boleh kata tidak. Demikian juga dengan partners di kalangan tidak berkahwin, keturunan hancur di kalangan mereka. Rumah tangga hancur. Jiran saya di Leicester asyik gaduh je dalam rumah. Bising, tonggang langgang, pompa. Anak dia brutal, kacau rumah saya, pecahkan pagar tepi rumah saya, orang putih, gypsy. Okey. So jadi, tapi dari sudut kebersihan kita memang boleh puji. Dari sudut di Jerman, saya pergi jumpa dengan ambassador Malaysia yang menjaga bahagian trade commissioner. Dia trade commissioner. Dia kata memang tak ada negotiation. Kalau tak ada merit, tak dapat. Tidak ada budi bicara, kerana bagi mereka budi bicara pembuka masalah rasuah. Okay, that's good. Tapi dari sudut kepercayaan menyebabkan mereka tidak layak digelar badatun tayyibatun, kerana hubungan kekeluargaan mereka yang hancur, mereka sebenarnya juga tidak layak. Tapi saya bersetuju bahawa mereka mempunyai sebagian portion yang Islam nak. Kerana itulah beberapa scholars mengatakan, aku pergi di negara barat lalu aku mendapati Islam di sini. Dari sudut fizikal tadi, kerjanya yang menepati masa, zebra crossing memang akan berhenti dan seumpamanya. Jadi hiburan tadi dekat mana? Kerana hati je tadi. Jadi sebab tu saya nak menunjukkan bahawa di negara barat, walaupun mereka dah perform dari sudut ni, sebab saya pernah bagi satu talk dekat TM dengan semua top management turun, mereka bertanya soalan yang lebih kurang sama. Kenapa di negara barat yang tidak beriman kepada Allah tapi mereka boleh tidak rasuah? Kenapa kita di negara umat Islam, yang paling bersih negara umat Islam daripada rasuah adalah Qatar, pada tangga yang ke-29 tak salah saya. Bawah daripada tu semuanya negara bukan umat Islam. Singapura nombor 2 tak salah saya. Singapura nombor 2. Maka adalah perkongsian yang saya kongsikan ketika itu. Maka antara yang boleh saya katakan bahawa Islam, dia ada dua aspek, sunnatullah dan syariatullah. Tapi umat Islam hari ini tersilap melangkah kerana mungkin sistem pendidikan daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti menghasilkan sesuatu yang menganggap bahawa kalau kamu Islam, kamu kena berdoa. Nak anak pandai, datang jumpa ustaz. Ustaz boleh bagi ayat jampi sikit. Tapi malas nak membaca. Mereka tidak cukup. Islam arahkan kita adanya sunnatullah dengan syariatullah. Seorang sahabat pergi ke masjid. Tiba-tiba dia nak tinggalkan unta, dia tak ikat. Dia kata, aku nak tawakal ala Allah. Nabi kata, aqilha wa tawakkal ala Allah. Kamu kena ikat dulu baru kamu tawakal. Itu dia gabungan syariatullah dan sunnatullah yang perlu ada. Maknanya kita kena ada usaha yang hebat, yang penat dan letih. Hari ini, kalau ikut pengalaman saya, commingle dengan ramai umat Islam di Malaysia, mereka memang malas berfikir. Mungkin agaknya, doktor, zebra crossing tu pun dia tak tahu apa kena berhenti. Betul.
Mungkin mereka tak tahu. Mereka tak tahu kenapa kena berhenti, tak ada siapa beritahu pun. Tak ada siapa beritahu, tak ada sign pun kena berhenti. Ingatkan zebra, baby cerita. Ini tempat kawasan orang lalu. Bukan untuk kami berhenti bagi orang lalu. Mungkin ada yang berfikiran demikian. Okey. So jadi, kenapa hiburan? Kerana bila mana minda dah malas berfikir, mereka menyukai perkara-perkara yang ringan. Kerana itulah kalau seorang ustaz nak berceramah dan nak popular, mesti pandai buat lawak. Kalau tak pandai buat lawak, tak laku. Tak laku. Tak berapa laku. Dia kena pandai buat lawak sikit, baru laku. Dan lagi banyak buat lawak, lagi laku. Dan mereka semua balik daripada ceramah, lawaklah yang mereka paling ingat sekali. Ya, lawaklah. Apa lagi ustaz cakap? Ustaz tu kata gini. Oh, lawak betul. Lagi apa? Dan kedua, lawak dia lagu ni. Lepas tu apa lagi? Saya ada ingat seorang ni, dia attend satu conference yang ilmiah, tapi pengerusi itu buat satu lawak saja. Lawak dia gini. Lawak dia, jangan ingat ni je. Dia kata ada dekat satu negara Eropah, ada seorang Malaysia ni, dia pergi, dia tak biasa, dia pergi kabut. Kabut sale yang jual dekat belakang bonet tu. Biasanya orang putih masa itulah dia nak bawa anjing-anjing dia. Anjing-anjing dia ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Bila tiba-tiba orang Malaysia ni tak biasa, dia datang lawan anak dia. Okay? Dia pun datang tengah-tengah beli, anjing tu boom 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 boom, bak anjing tu bak menyalak, nak nyalak dekat dia. Dia pun takut, dia pun dia lari. Orang Malaysia gitu ada lari satu sebab takut kena gigit, satu lagi takut najis gitu kan. Lari. Orang putih tu no. Dia kata anjing aku bagus. Do you know? Orang putih dia kata, do you know the proverb say, the English proverb say, barking dog seldom bite. Faham? Faham tak? Tak faham. Anjing yang kuat menyalak, dia jarang gigit. Tapi kemudian orang Melayu ni kata, dia bercakap orang putih kan, yes, I know that proverb, but I'm sure that the dog doesn't know the proverb, you know. Ayah, aku tahu proverb tu, tapi aku pasti anjing ni tak tahu proverb tu. So jadi aku takut dia gigit aku. So jadi orang ni bawa balik daripada satu conference international, saya kata macam mana? Tapi pengurusi tadi yang paling best sekali apa? Ni lawak tu. Itu je dia ingat. So orang kita suka hiburan. Kerana itulah, dan bila ada demand, ada supply, akan ada kapitalis yang supply. So kapitalis buatlah filem ini dapat 8 juta, orang kata apa? Boleh belah. Aku dapat 8 juta, kau siapa? Dia merasa kuat kerana jumlah untung yang dia dapat. Kamu nothing. Kamu siapa? Kamu bekas Perdana Menteri cakap pun nothing. Dia tolak habis-habis. Kalau ulama, kalau ustaz cakap, lagi dia sepak je. Bekas Perdana Menteri cakap pun dia sepak. Okey, yang memerintah Malaysia selama betul? 22 tahun pun dia tak respect, kerana dia sudah dapat beberapa juta yang merupakan satu pendapatan yang luar biasa. Maka saya kira itulah antara masalahnya. So kalau kita nak betulkan itu, kita semua kena mula daripada diri kita yang tidak, kita kena sekat kesukaan kepada hiburan. Orang putih dia suka hiburan juga, tapi dia pandai manage time. Dia pandai manage masa. Bila kerja. Dan mereka ni punya transportation memang bagus. Mereka balik kerja naik train underground. Masa tu mereka baca. 90% orang baca. Yang tak baca orang Pakistan, orang Malaysia, orang Arab. Yang kulit putih mata biru semua pakat baca belakang. Okey? So mereka memanfaatkan waktu yang bukan hiburan, mereka memanfaatkan. Bila nak berhibur, mereka hibur gila-gila. So mereka pandai membahagikan kluster-kluster kan. Okey, jadi kita tak pandai. Masa tengah dalam universiti mengaji pun kita nak suruh profesor kita buat lawak juga, nak hiburan juga. Masa kita baca buku pun, buku ni tak best, tak santai, tak ada cerita best. Malah nak baca buku-buku berat. Hancur kita tuan-tuan. Alright. So jadi itulah saya ambil satu jawapan, satu soalan pun sudah cukup lah, wallahu alam. Kita bagi kepada rakan-rakan dari panel dan wallahu alam.